Perdana Menteri membidas kenyataan Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil, Bersih, yang mendakwa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, menjadi senjata politik kerajaan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, dakwaan tersebut tidak adil kerana kenyataan berkenaan dibuat sebelum laporan rasmi berkaitan diperoleh. Menurutnya, semua pihak sepatutnya menunggu laporan terlebih dahulu sebelum membuat sebarang tuduhan. Beliau berkata demikian ketika mengulas kenyataan bersih yang mengecam Hala 7 SPRM, yang didakwa semakin terpesong daripada mandat asal untuk membanteras rasuah sekaligus menyifatkan Suruhanjaya itu menjadi senjata politik kerajaan. Kenyataan itu merujuk kepada tindakan SPRM yang sedang mengesan bekas pegawai kepada seorang bekas menteri, dikenali sebagai James Chai. Anwar menegaskan, kritikan terhadap mana-mana pihak termasuk Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki boleh dibuat, namun perlu dilakukan secara konsisten.